Mori tak tahu nak masak apa, especially bulan Ramadan ni. Cubalah wadih bayam yang special. Rangup di luar, lembut di dalam. Jom kita tengok macam mana nak buat. Untuk buat wadih ni, kita perlu gunakan kacang dal. Kacang dal Australia boleh dapatkan mana-mana di pasaran. Just kena rendam dia sekurang-kurangnya 8 jam lah untuk dapatkan hasil yang paling bagus. Lepas tu toastkan dia. Jangan letak air apa-apa. Masukkan dalam food processor ataupun blender yang boleh blend tanpa air. Okay? Lepas tu kita masukkan setengah sudu kecil jintan putih. Masukkan sedikit cili padi. Kalau nak potong pun boleh, tapi saya masukkan macam ni je lah, blend sekali. Masukkan bawang kecil. Masukkan halia. Yang ni pun daun ketumbar saya masukkan juga. Tapi ada orang nak chop pun boleh. Tapi sebab saya nak buat wadih bayam, so resipi dia berbeza sedikit lah. Dan paling penting, jangan lupakan garam. Kalau tak cukup nanti boleh tambah lah. Okay, kita boleh nampak dia dah blend fine macam ni. So, actually almost okay. Kalau nampak bahagian atas ni ada kacang dal yang tak blend, biar saja, sebab sepatutnya bila kita buat wadih, kita kena simpan satu genggam kacang dal yang tak blend, campur dalam yang blend. So, dia akan tolong grip supaya dia tak berlerai. Kalau tak, ramai selalu komplain, kena letak tepung beras lah, tepung gandum lah, tak payah. Ikut cara ni tak payah letak apa-apa tepung. Okay. Janji bila kita dah blend, bila kita buat bentuk macam ni, dia boleh stay. Kalau dia boleh stay, tengok walaupun tak letak air, dia still boleh stay. Dia tak akan berlerai. Okay? Okay, tapi hari ni kita buat wadih bayam. So, kita perlukan bayam lah. Okay, kita just susun-susun sedikit. And then kita just slice bayam tu. Make sure bayam tu jangan basah. Sebab kita punya dough wadih tu dah cukup nice dia punya texture. Kalau ni basah sangat, nanti dia akan jadikan lagi lembik lah. Susah nanti kita nak buat wadih. Okay, just potong ala kadar macam ni dah cukup. And then campur ke dalam kita punya dough wadih tadi tu. Dan kita gaulkan dia. Okey, kita gaul sebati macam ni lah. Okey. Terus sekarang kita dah boleh goreng dah wadih. Kita nanti just buat berbentuk bola, buat berbola kecil bentuk dia. Lepas tu kita just tekan dia macam ni. So dapat bentuk wadih lah. Kita boleh goreng. Okay, once kita dah letak dalam minyak, jangan kacau dulu. Once dia dah macam dah golden brown sedikit, baru kita terbalikkan dia lah. Nampak ni? Manja-manja je. Tak perlu tepung, tak perlu apa semua bagai. Dia mesti dapat cantik. Tapi air tak boleh terlampau lebih . Tak boleh letak air langsung masa nak blend. Okay, once colour dia dah cantik macam ni, dah boleh angkat dia lah. Untuk satu cawan kacang dal boleh dapat lebih kurang 15 keping macam tu lah. Ikut saiz kita buat juga. Yang saya buat ni consider saiz yang kecil lah. Sehijau Ramadan